Assalamualaikum semua. Okey, jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Selamat petang semua. Hari ni saya buat hidangan minum petang, talam tepung ubi. Selalu kita buat talam ubi, lepat ubi. Sekarang kita buat talam tepung ubi. Sangat sedap tau. Gedik-gedik, lembut sangat. Macam lembut dia macam kuih kaswi tu. Tapi rasa dia lain sikit lah sebab tepung ubi kan. Okey, bahan-bahannya ada kita tulis tu. Blend semua bahan-bahan yang kita tulis. Kemudian masakkan sekejap hingga ada naik uap panas je ya. Tak perlu ketul-ketul ni. Ni dah sudah ni. Boleh angkat. Dan masukkan ke dalam loyang 8 kali 8 inci yang telah dialas dengan plastik ya. Kemudian tutuplah. Kukus selama lebih kurang 30 minit. Kita akan dapat kuih talam tepung ubi yang sangat gedik, sedap. Rasa dia potong-potong lah. Ni nak buat jualan pun boleh tau. Memang sesuai sangat sesiapa yang nak berniaga. Yang ni loyang ni 8 kali 8 inci. Jika nak buat besar, kita tambahlah kita punya adunan tu ya. Bahan-bahan tu tambahlah ya. Kalau nak buat kecil macam ni lah dia punya bahan-bahannya ya. Sedap sangat, gedik-gedik dan lembut sekali. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya.